Ada macam ni. Benar tahu tak? Aku kan Sam daripada usaha gila-gila, kau tahu tak? Tapi subjek Dr. Reza tu aku fail je lagi ni. Kalau kau tahu kan, kalau aku fail lagi Dr. Reza present depan ni, beasiswa aku ni confirm aku kena tarik. Faham Amal. Tapi jujur aku cakap, kalau kau betul-betul terbesar, aku ada kena seorang-seorang ni. Tapi kau tahu je lah. Tahu je lah. Maksud kau apa? Auni, awak tunggu sekejap ya. Ya, Doktor. Auni, assignment awak minggu lepas sebenarnya kurang kemas. Saya susah sikit sebenarnya nak bagi markah dekat awak. Tapi saya rasa saya dah ikut semua format yang Doktor bagi. Tak apalah. Kalau awak nak selamat, kita boleh bincang personal malam ni. Saya free je malam ni. Kalau awak setuju, okeylah, boleh kita jumpa. Macam mana tu Doktor? Alah, minum kopi, santai-santai. Kadang benda luar kelas boleh bantu bakar kita dalam kelas. Auni, kau dekat Teresa lagi kan? Nampak ni macam lain. Dia ajak keluar. Dia ajak bincang pasal markah lah. Tapi cara dia cakap tu macam bukan nak bincang pasal akademik. Dia buat benda ni lagi. Dah ramai pelajar perempuan jadi pangsa tahu. Tapi semua takut. Sebab apa? Sebab tiada bukti. Aku takut. Kalau aku tak ikut, fail pula subjek dia. Tapi kalau kau nak tahu kan, rasuah ni bukan untuk duit je tau. Kalau ada orang berkuasa pun buat ugut macam ni juga, pun dia kira rasuah. Diam bukan erti rela. Bila mangsa bersatu, kebenaran akan bersuara. Cukuplah, cukup. Sekarang ni kita semua sudah ada bukti. Kita kumpul semua bukti-bukti ini, kita buat laporan rasmi. Kami pelajar, bukan barang dagangan. Ijazah tanpa integriti tiada makna. Kami tolak rasuah, kami pilih harga diri. Bersama berteras rasuah.